Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi afana minal amrad wal asqam birahmatihi wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran dan sebanyak-banyak kepujian kepada Allah Rabbul Alamin yang sentiasa memimpin kita kepada siratal mustaqim allazi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tazkirah yang lepas daripada hakikat ahli sunnah wal jamaah. Minggu ni kita sedia ketebuah Jumaat. Siapa yang boleh baca, minggu depan ni boleh baca lah. Kalau tak boleh baca, atau tak ada peluang untuk baca mana-mana masjid, serah kepada khatib kah, kalau dia nak terima. Kerana tajuk kita ni tajuk semasa. Walaupun bunyi tak semasa, tapi isi dalam tu kita sebut hak semasa, hak ruam semai, kecek hak tipu, tipuan dipanggil. Yang sekarang jadi hangat dalam dunia ni, terutama dunia sebelah Asia ni. Terutama lagi ketika berlakunya rusuhan antara negeri Thai dengan negeri Kemboja ni. Maka di sana timbul satu isu, satu perden mengenai scammer dipanggil. Scammer atau satu lagi call center yang mana telah dibuat kajian pemeriksaan bahawasanya pusat dia yang besar kali di Kemboja. Dia kerja satu gerak ke satu jemaah besar. Orang Kemboja sendirinya terutama dah mari pada negeri luar pun ada ikosi buat ni. Tujuan besarnya nak serok panggil, nak isak. Isak harta benda duit lah, mudah-mudah hak jadi sasaran dianya, tujuan dianya. Ramai orang jadi mangsanya. Dia kena seruk duit. Siapa juta-juta, puluh-puluh juta, ratus-ratus juta pun ada. Learning, demo buat peramban dah. 7,500 juta dolar. Berapa? Ada juga orang mari pukul dengan grup peraman negeri Sia ni untuk nak pakai tahun ni dia setahun tu separuh lebih. Duit hak kena isak oleh buat scammer ni. Ini satu cara penipuan yang sangat takut, dibimbing dan payah nak habis, nak hapus payah. Lah ni Amerika sendiri turun tangan panggil.
Kan orang dia kena ramai juga. Sampai ratus-ratus ribu juta kena seruk puak ni. Tu. Inilah satu penipuan di zaman baru. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dah ayat Quran turun dah. Tu. Satu surah Quran nama apa? Suratu Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ni ayat menipu ni ayat untuk nak memberi jaga amaran kepada orang penipu. Nipu zaman Nabi, goleknya jual beli dalam ekonomi bagi. Tu. Kita biasa royak dah katanya satu masa Nabi lalu ke kedai pasar ni naknya ada jual gandum. Nabi pun nak tanya gandum jual lagu mana. Nabi cuba hala tangi masuk dalam bekas gandum tu. Tengok atas tu kering molek, debu molek. Tapi berceluk dengan tangan dalam tu basah. Dia buah air tu. Tu. Ini lalu Nabi kata man ghasyana falaisa minna. Allah. Siapa-siapa yang menipu kami maka bukan daripada golongan kami. Tu. Bunyi mudah. Bukan golongan kami, bukan orang kita lah. Nabi kata bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi orang tak rasa takut lagi nah. Tu. Tapi banyak lagi hadis lagi, ayat Quran lagi. Ya buku menipu ni hukum dia serah pada ta'immi. Imam, mana imam ni imam negara, al-hakim, pemerintah. Siapa menipu boleh higak, maka dia tu serah pada imam ta'zir panggil. Ta'zir nak rodai, nak kata, nak bohgok ikut. Serah kepada pandangan imam. Munasabah lagu mana, dia tipu banyak, kau tipu sikit. Tu. Tapi lah ni negeri Cina, rakyat dia mari ramai, mari ikut kemoja tu, mari duk buat September ni. Bila kena igak, dia klik perahan cewit, kak tekak. Bunuh lah. Kak tekak ke, ratun tekak ke, bunuh secara panggil beracun ke, tak kira lah. Bunuh mati selalu dah. Tak boleh taruh buat ni. Buat menipu ni, dia punuh ekonomi negara. Bukan punuh ekonomi masyarakat tak. Tu besar kejadian ni. Korea Selatan pun mari pakat dengan Amerika, mari duk perap. Dia igak orang dia sendiri pun ada terlibat. Dia keng ni, gerakan ni bukan saja kau dah nak seruk, tapi dia guna manusia. Panggil apa? Kamanut. Igak, bukan igak dah. Dia paksa lah. Mulai witawa, mulai comel, mulai mungkin ni aku nak kelabat aku utungi kamu banyak sebulan-bulan. Mungkin buka bank. Bank ni panggil banci mak. Banci kuda dia panggil. Untuk cadangnya nak buh duit. Duit yang boleh daripada dia serung orang tu dia buh oleh ni. Tu buka ATM pun siap, buka orang yang mudah. Waktu lama dia mati. Ayat dia panggil. Mati. Tak sewi orang hak tuai hak dia suruh paksa tu, budak-budak dan sebagainya. Ni cara yang cemar sekali. Macam-macam dia buat. Ini penipu Kita nak royak sikap Islam lagu mana? Saat ni kita royak dah. Lepas tu, satu hadis lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam Bukhari ni. Dalam Bukhari likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Muka 10 tu lah. Ini bukan cerita bahdak ni, kita nak royak isi dia supaya kita dapat dengar, boleh jaga diri kita sendiri kata. Ya, lah ni zaman internet, telefon ke apa, gado-gado, ya ambil nombor telefon kita, dia scam. Lah ni ya buat rupa kita boleh serupa dengan muka kita habis-habis. Dia panggil rabuk AI lah ni. Sistem AI ni. Suara apa serupa. Dia curi buat lagu mana. Ini teknologi baru yang sangat berbahaya kepada kita. Sebab tu kita semua, terutama orang Islam, jangan jadi mangsa kepada jemaah gerakan penipu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dia kata likulli ghadirin liwa'un. Bagi setiap orang yang menipu. Nipu ni banyak macam. Kita jangan faham supaya saat ni sajalah. Dalam ekonomi, dalam politik, tu jelah juga. Dia pilih lah, raya pilih gapo ada selalu. Tipu suara, bayar, beli suara, macam-macam. Ni kita tak lama ni, 4 bulan lagi, 4-5 bulan lagi ada pula pilih raya besar ni. Kerana kerajaan ni dia rekah saja 4 bulan dia nak jup sepah. Kerana dia buat janji dah. Tu. Ini kena guna banyak. Sebab tu scammer ni. Puak ni ada hubungan dua puak-puak ahli politik. Hak dia boleh sumber dia boleh tu untuk guna kepolitikan dia tu untuk mendapat suara, dapat kemenangan dalam pilihan. Dan dia pula akan jadi pemerintah. Dari pemerintah, dia ada kuasa banyak untuk nak jaga kekuasaan dia, pemerintahan dia dan sebagainya. Tu. Buat scammer ni dia cari orang yang rapat-rapat, orang besar-besar tu. Tu. Cari rapat-rapat orang kemucak. Dalam kerajaan dia buat dekat diri, mendekatkan diri. Duit dah selesai, duit banyak. Sekali seruk banyak mana. Payah guna bukan 100 orang, bukan 1000 orang. Di Kemoja ni ikut sumbernya, komunya 1,000 orang. Yang naik ke kuih 1,000 orang. Di Burma pula 120,000 orang. Lah ni awal orang dek perak di Kemoja ni dia lari masuk laut. Laut lah. Negeri dekat-dekat tu kena berlaku. Negeri Sia tu ada lah. Tapi dia tak sebut lah. Sudah tentu ada hubungi bila negeri jiran ni dia berjakit habis. Kerana dia dekat. Liwat ghadir, penipu. Tak kira. Nipu duit. Orang tak takut juga menipu dalam nak pergi buat ibadat tak boleh. Satu penipu. Kalau penipu sungguhlah, kalau nak tipu, mereka sebab lain tak tahu. Sebab menipu kita tak tahu, tapi kalau ada. Kalau orang Islam buat kerja lagu ni, ingat molek weh. Sebab apa? Nabi SAW, likulli ghadirin liwa'un, Nabi bersabda. Bagi setiap orang yang menipu, tak ada kecuali dak lah. Tipu, jual beli, jual mukte pula dah, boh air, orang tak nak segar. Tapi berarti mereka lo ya naik, walau sikit 2 titik air pun naik. Dah. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yu'rafu bihi, dikenal dengan dia. Dego. Nak kenal lagu mana? Ya ada tulis di dego dia tu. Kalau budak-budak main kilasi ni dia tulis si namgen si gapo. Atau kumpulan Abu Bakar, kumpulan Umar, kumpulan Ali tulis di dego dia tu. Nak kenal.
Hak ni sepatutnya juga dikenali dengan dia, dengan bendera dia tu, liwat dia tu. Itulah orang menipu ni, dia kena malu dulu sebelum nak malu di akhirat nanti hari kiamat. Orang pakat tengok belakang, bukan bawa sorang. Bawa apa bendera sorang. Bendera-bendera ni tu jual orang ramai. Kalau perang kan orang kenal kata orang ni bendera orang Islam. Kalau di pastil Rozah tengok bendera Rozah. Kapal-kapal panggil sumut baru ni pun bawa kapal dia nak pergi bantu Rozah pun bawa bendera atas kapal dia tu. Syiar dia panggil, lambang satu-satu ciri sifat bagi satu-satu perbuatan atau kumpulan yang nak kerja untuk satu-satu tujuan tu. Ni kena takut orang menipu. Nah. Lepas tu hal lagi. Ni Yaumul Qiyamah tak ada royak termasuk neraka lagi ni. Baru royak tu bawa dera. Bawa dera nak pergi mana? Nak pocok atas bukit ke? Nak pocok di laut ke? Tengok dalam hadis silsilah sahihah. Hadis di atas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Supah saat ni. Tambah lagi pula wal makru wal khida' finnar. Nauzubillahi minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar ya Allah. Maksudnya barang siapa yang menipu umat kami maka ia bukan dari golongan kami. Keperdayaan. Al-makru. Wa makaru wa makarallah. Tu. Tipu juga tu panggil. Daya, memperdayakan. Keperdayaan dan penipuan. Tepat orang yang melakukannya itu adalah dalam neraka. Tapi orang yang tomok pada harta benda ni, dia tak kira neraka dah. Dia takut dah. Tak habis-habis tomok. Ini di antara sifat buruk manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia royak dalam satu hadis sahih juga. Lau kana li ibni Adam wadiyan min az-zahab atau min al-ma. Labtaqa wadiyan thalisan. Hatta yamtali'u famahu bit-turab. Maksud apa? Jikalau ada anak ada ni mempunyai harta daripada emas atau minal mal, dan satu hadis lain minal mal daripada harta, satu benda, satu wadi lembah. Kalau bukit ni kat ni, celah tu main lembah tempat air terladung tu. Bila hujan situlah tempat orang duk peru, kambing ke apa, upuk banyak situ. Kalau emas tu penuh sebenar, dua benda. Laukana libni Adam wadiani, dua wadi. Labtaqa nasya dia nak lagi, ingin lagi nak yang tiga lagi. Siapanya? Gapa? Siapa dipenuhi mulutnya dengan tanah. Hatta zurtumul maqabir. Siapa situ? Siapa yang pergi ziarah kubur. Ziarah tak kelik dah. Kalau kita nak pergi ziarah kubur, nak doa pada orang mati, kita kelik. Tapi ni kelik, tak kelik dah. Mana dikambus dengan tanah. Nauzubillahi min zalik. Ini nak ayat sifat taumuk manusia. Tak habis-habis. Ini Nabi jaga lah. Supaya jangan kita terlalu lampau taumuk kepada harta kedunia yang melalaikan kita daripada keakhiratan yang menjadi tempat kembali kita semuanya. Wal khida' tipu. Dua ni lebih kuranglah makna dia. Finnar dalam neraka.
Na'udzubillah. Pas nak sedap lagu mana? Sedap star ya. Nah, tak lama. Makan, minum, pakai, megah-megah, jalan. Nah, lepas tu akhirnya finnar. Na'udzubillah min zalik. Ni isi ketubah yang kita ada untuk siapa-siapa nak baca. Jadi bagi orang yang kena tipu pula tu, kita nak buat lagu mana? Baik, tak boleh dah. Kalau super scamper ni, call center ni, kita nak ambil collect tak boleh dah. Dia ya bank buat tak tahu tu ya, bukan tanggungjawab aku. Demo tak ingat. Jadi kalau kena sekali dah, Nabi berjaga dalam hadis sahih Ibn Majah sebutnya la yuldarul mu'min min juhrin marrataini. Maksudnya seorang mukmin tidak disengat 2 kali dari satu lubang. Kena dah sekali, kita pun tak kacau lagi. Kena sengat pula 2 kali. Atau 3 kali, 4 kali begitulah. Nabi buat sekat 2 kali ya. Mana 3 kali, 4 kali tak apalah. Ni bagi orang kena dah, kena ingatlah. Gapa-gapa kena ingat. Takut jadi mangsa, siapa berkali-kali yang menyebabkan menyusah hidup kita. Harta ni Islam dia kepentingan yang sangat tinggi. Duk dalam maqasid syariah yang kelima atau semua. Iaitu hifzul din, hifzul nafs, hifzul mal, itu hifzul mal. Hifzul aqli, lepas tu hifzul nasab. Ada lagi hak tambahnya. Satu lagi iaitu jaga asal ni jaga keturunan. Ini jaga meruah. Jaga meruah hak yang kenanya. Maka harta duduk dalam yang 3. Lepas pada jaga diri macam kita baru ni kena covid. Kita jaga boh mes, pekuk hidung. Tak terbit semaya Jumaat, tak ramai-ramai, Jumaat pun ramai-ramai. Semaya duduk sengai-sengai. Itu panggil jaga tu. Hifzu tu. Hifzu hak ni hak kita buat, hak manusia buat. Hak Tuhan tu suruh jaga sipai molek, jaga molek, jangan orang curi, jangan orang ambil. Sebab harta kita ni ia faedah besar, bukan tak faedah dah. Bukan Tuhan keji, Tuhan mencela bukan Islam mencelakan harta. Kerana harta ni lah mula-mula sekali kita kena jihad dengan dia. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sebelum diri kita nak turun medan, bi amwalikum dulu. Amwal mana apa? Harta-harta kamu. Duit ke, pakaian ke, kenderaan ke. Tu penting sekali. Lepas tu zakat nak keluarga apa? Keluar harta. Buat haji kita duduk jauh ni kena belanja. Beli tiket, ada makanan, ada tempat duduk untuk bayar tempat duduk. Semua tu banyak pakai harta. Nak wakaf harta, nak sedekah harta. Ada hubungan banyak. Bukan kata Islam mencela habis-habis dengan tidak buat perbezaan antara mana kita belanja harta untuk apa. Kerana harta ni akan ditanya. Tidak berkenjak kaki seseorang pada hari kiamat. Kecuali setelah mana ditanya, di antara ditanya, harta kamu. Dari mana kamu dapat dan ke mana kamu belanja? Mumik mana? Sebab tu orang-orang harta banyak ni, dia kena duduk di immigration lama sikit. Immigration hak tu hal lah.
Tu. Boleh jadi aku ada kedai. Ambil mana duit ni, ambil mana harta kamu ni. Tu. Bukan cok lalu dah hamu, gih boleh gih. Masuk lalu dah negeri ku, tak. Nah. Tu. Itulah dalam apa ni? Dalam tazkirah kita mengenai ketubah tipu menipu. Lepas tu selagi nak tambah ada masa lagi 5 minit kita ni lebih kurang insya-Allah taala. Kita nak kecek Habib sikit. Tu. Habib. Habib ni bukan Habib haduk mari duk riyah tu dah nak royak dah. Ni Habib lain. Ni Habibullah ni. Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada kekasih dia disebut dalam hadis sahihnya iaitu Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil Hibbu, kekasih. Kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kekasih Nabi? Nabi pilih dia jadi kekasih dia iaitu Usamah bin Zaid. Itu hak Nabi kasih. Orang muda lagi. Dan orang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi wafat tu Nabi lantik untuk pimpin satu angkatan tentera lagi perang musuh. Sedangkan Abu Bakar orang awuso, orang tua ada, Umar ada. Tapi pilih Usamah. Kerana Nabi saya pok dia lagi. Zaid tu. Asyik. Zaid ni makna dulu jadi hamba kepada Khadijah, Siti Khadijah. Lepas tu Siti Khadijah kahwin dengan Nabi, dia serah pada Nabi. Nabi dah bela dia lah sebagai orang muda yang cergas. Orang baik, molek, comel peribadi dia. Tu Hibullah. Hak ni Habib hak nak royak ni. Hak ni tak ada kena royak. Sungguh kita tahu dah gapo dia, aliran dia lagu mana. Tu. Molek juga kita kena check tengok ada 2 klik ada. Dia tu. Jemaah dia tu. Hak ni Habib bin Zaid bin Asim. Hak nak royak ni. Cerita dia sangat gemilang, sangat comel. Masa Nabi lagi ada orang dakwa jadi Nabi. 2 orang. Hak jelas-jelas ada 2 orang. Satunya kata silap nama Ka'ab Ansi. 2 ni hak jelas molek nama dia Musailimatul Kazzab. Musailamah Al-Kadzab, pendusta. Takut orang banyak nama Kazzab ni. Jangan orang kata Kazzab. Ada kita di sana orang tu Kazzab kerana dia kecek bohong semua. Tu. Lalu Nabi dia ada serai Nabi dah nak perang Nabi. Dia dakwa jadi Nabi. Nabi kita Nabi akhir dah. Khataman Nabiyyin. Nabi yang kesudahan dah. Nabi hatta orang lagi lah. Hatta surat lagi dia pun balah mari. Balah kata Nabi ni nak mari menguasai jazirah ni. Dia lagi ke Yamamah. Sore lagi jari ke Yaman. Pergi kok nu lari. Keluar pergi sana. Dia ada jemaah besar buat ni. Dan bukan mudah, bukan sore dia ada lah. Ada jemaah dia. Jemaah dia ni dia latih nak ulawai perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa nihtada. Dia jawab orang kafir lagu tu lah. Jawab salam dia. Assalamualaikum assalamu ala man ihtada. Salam atas orang yang kita harap atau Tuhan beri petunjuk kepada dia.
Nabi kata ni bumi, anak Nabi kata dia tu anak ya. Bumi ni bukan bumi aku. Bukan aku nak kuasai. Tidak ada bumi bagi siapa-siapa pun bumi Tuhan ni. Tuhan lah yang milik. Yarisuha man yasha. Tuhan wipsaka peninggalan bumi ni kepada orang yang Tuhan kandak. Lepas tu tak bakal lagi. Duk serai, duk kata macam-macam nak mari serai Nabi. Nabi hatta mari Habib bin Zaid ni. Hatta pergi. Nah, bawa surat pergi dia. Dia baca-baca. Nah, tanya Musailimatul Kadzab tanya Zaid. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Adakah kamu mengaku saksi bahawa Muhammad Rasulullah? Duk dapat orang besar, orang yang ada beremi, orang yang kedebel lah dia tu. Zaid jawab, na'am ya. Saya mengaku kata Muhammad Rasulullah. Atashhadu anni Rasulullah? Adakah kamu sanggup nak saksi bahawa aku ni utusan Allah jadi Nabi? Nak biarin mengaku kata dia jadi Nabi. Takut ni. Tu. Dia kata, la dak. Orang jadi Rasul Nabi Muhammad saja, seorang saja. Akhir zaman ni. Sakar dia, alhamdulillah. Nah, lalu dia sekerah puak askar dia tu, gapo? Pegang Zaid, bunuh. Khak tangan, khak kaki, khak tekak semua. Kitaatan, sepotong. Mati syahid dia di situ. Ni. Habib ni dulu ngayuh dia Asim ni orang awal-awal masuk Islam. Masuk Islam di Aqabah Ats-Tsaniyah, Aqabah yang kedua. Ketika puak dia rumbungnya dia mari pada Ansar daripada Madinah pergi ke Mekah. Lalu buat ikatan janji mubayaah Bai'atul Aqabah. Sumpah setia dia Aqabah. Bahawa dia nak bela Nabi, nak kerja untuk Islam. Ngayuh dia. Tu. Ibu dia, kita nak kenal sikit ibu dia oleh seminit dua. Ummu Umarah, gelar dia. Nama dia Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah terkenal dalam sejarah sahabat perempuan yang gigih, kuat iman dan sanggup mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dia dalam perang Uhud, perang yang paling mempunyai pengajaran sekali kepada umat Islam yang menyalahi amanah. Dia tak bukit ni orang manah tu lari mai bawah untuk nak ambil harta rampasan. Mula-mula orang Islam dapat kemenangan. Lepas tu orang kafir ada orang pen mari likung orang Islam jadi pecah. Tinggal beberapa orang yang ada di sekeliling Nabi, di antaranya Nusaibah bin Ka'ab ni lah. Tahan Nabi. Tu jaga Nabi. Sungguh-sungguh sampai luka dia. Kena pedang, kena nak panah dan apa. Itu seorang perempuan yang panggil handal, cekap, berani, iman yang kuat. Nak kepada Islam, nak menjagakan Islam. Lepas tu dia dengar kata Zaid dia tu kena bunuh, kena kat kaki, kat tangan, kat kepala, kat apa tu. Mari dia wasa nak dendam. Nak pergi lawan Musailimah Al-Kadzab tu. Tu. Tapi Tuhan tak izin ke dia. Dia boleh tahan kedendaman dia tu, sabar dia.
Nah, itu radhiyallahu anha wa radhiya an Habib ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa fawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.